Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Emilia binti Muhammad Nur dan juga rakan-rakan. Nama saya Nabilah binti Masli, terpematrik di 20221049009. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai prarefleksikan diri. Untuk prarefleksikan diri ini terdapat dua bahagian utama, di mana bahagian yang pertama adalah siapakah diri saya sebagai seorang insan. Bagi menjawab persoalan tersebut, saya telah diminta untuk memilih apakah objek yang menunjukkan diri saya. Okey, bagi saya, objek yang telah menunjukkan diri saya ini adalah sebuah cermin. Ini kerana, seperti yang kita tahu, cermin ini merupakan sebuah alat yang amat penting, lebih-lebih lagi dalam kalangan wanita. Hal ini kerana ianya membantu untuk kita melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kita sendiri. Oleh itu, saya memilih cermin ini kerana saya sering merefleksikan segala tindak tanduk dan juga segala keputusan yang telah saya lakukan sepanjang kehidupan saya. Dan saya juga akan menilai dan juga akan merefleksi semula apa yang telah saya lakukan dan apakah kesannya terhadap diri saya daripada kecil sehinggalah sekarang. Untuk menjawab soalan ini juga, saya telah diminta untuk memilih insan yang ingin saya jadi. Okey, untuk ini saya telah memilih Datuk Seri Vida. Mengapakah saya memilih Datuk Seri Vida? Hal ini kerana saya sering melihat beliau sebagai seorang yang positif dan juga seorang yang ceria. Seperti kita tahu, beliau merupakan seorang usahawan wanita yang berjaya kerana beliau telah terlibat dalam perniagaan kosmetik dan juga kesihatan. Walaupun beliau sering terlibat dalam musibah seperti kehilangan anaknya dan juga seperti kehancuran perniagaannya, tetapi beliau tetap bangkit. Dan untuk bahagian yang kedua, iaitu siapakah diri saya sebagai seorang insan guru perantis, terdapat 3 persoalan. Yang pertama adalah apakah ciri-ciri sehingga melayakkan saya untuk menjadi seorang insan guru perantis. Bagi saya mempunyai ciri sebagai seorang yang bertanggungjawab, prihatin dan juga saya mempunyai minat yang tinggi dalam mendidik insan lain. Untuk persoalan kedua, bagi bahagian kedua ini, mengapakah saya memiliki tiga-tiga ciri tersebut? Bagi saya, ciri-ciri seperti tanggungjawab, prihatin dan juga minat dalam mendidik insan lain ini merupakan ciri yang paling penting dalam insan guru perantis. Ini kerana ciri bertanggungjawab ini amat penting kerana apabila seseorang guru itu ataupun insan guru perantis ini mempunyai ciri bertanggungjawab yang tinggi, maka beliau akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dengan cemerlang dan sempurna. Manakala bagi ciri prihatin pula, apabila seseorang guru itu mempunyai sikap yang prihatin dalam diri, maka ianya akan menghadirkan perasaan yang selamat dan juga harmonis dalam kalangan anak murid. Dan juga ciri yang ketiga, iaitu minat dalam mendidik insan lain ini, ianya amat penting kerana ianya akan membantu seseorang guru itu dalam mendorong minat mereka dan juga mendorong mereka untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sempurna. Bagi soalan ketiga, apakah ciri ataupun sifat yang perlu saya perelokkan sepanjang kehidupan saya di usi? Bagi saya, sikap seperti malas dan juga keyakinan diri saya perlu saya perelokkan. Dan soalan yang terakhir adalah bagaimanakah cara untuk saya mempersiapkan diri pada seorang insan guru perantis ke arah insan guru profesional. Yang pertama, saya akan memperbaiki kelemahan diri saya, seperti saya akan mengurangkan sikap malas saya dan juga akan mempertingkatkan keyakinan diri saya sendiri. Yang kedua, saya akan sering menimba ilmu pengetahuan dan juga pengalaman seperti berada di dalam UPSI. Hal ini kerana seperti kita tahu, UPSI ini banyak menyediakan ilmu dan juga program-program dan aktiviti kepada pelajarnya. Oleh itu, saya akan mendorong diri saya untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dan juga program. Dan cara yang terakhir adalah saya akan meningkatkan cara berkomunikasi saya dan juga saya akan mempertingkatkan sikap profesional saya. Hal ini kerana seseorang guru ini perlu mempunyai cara berkomunikasi yang cemerlang. Yang kedua, untuk profesional ini, seperti kita tahu, profession seperti guru ini merupakan sebuah profession yang profesional. Oleh itu, saya perlu meningkatkan diri saya dan juga mempersiapkan diri saya untuk lebih ke arah yang lebih profesional. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.